Salam sejahtera, halo konnichiwa, tachahau, daikahou. Sini Ubun YouTube channel. Saya Vivian, seorang pengalih suara talian Malaysia. Saya akan berkongsi pandangan dan pengalaman saya tentang alihan suara. Saya juga galak anda untuk mencari sumber lain supaya dapat info yang sesuai dengan keperluan anda. Kalau anda ingin tahu apa tu alihan suara, boleh tonton video saya sebelum ni. Pautan video itu ada di ruang deskripsi. Seperti yang saya cakap, ada sepenuh masa atau separuh masa. Di Jepun, kebanyakan pelakon suara akan bekerja dengan agensi melalui kontrak. Tetapi, ada juga yang suka kebebasan. Mereka tidak terikat dengan mana-mana syarikat. Sebelum saya berkongsi cara menjadi pelakon suara, dalam video ini, saya ingin menerangkan perbezaan antara pelakon suara agensi dan pelakon suara bebas freelance. Jom kita mulakan. Mungkin anda tertanya-tanya mengapa ada orang memilih untuk menandatangani kontrak dengan agensi. Agensi bertindak sebagai jambatan untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada artis. Agensi berpeluang lebih besar dan mudah dapat maklumat uji bakat. Mereka akan pilih artis di bawah naungan mereka untuk menghadiri uji bakat tersebut. Jika artis berjaya, agensi akan mengambil bahagian keuntungan berdasarkan terma kontrak. Namun ada juga agensi yang mengenalkan bayaran walaupun artis tersebut belum mula bekerja. Ianya seperti membayar agensi untuk mendapatkan akses kepada peluang uji bakat. Malangnya, terdapat juga syarikat penipuan yang menggunakan cara ini untuk menipu mereka yang bercita-cita menjadi artis suara. Oleh itu, sebelum berkontrak dengan mana-mana agensi, pastikan anda melakukan penyelidikan. Adakah syarikat itu benar? Lihat projek terkini mereka dan ketahui artis mereka terlibat dalam aktiviti apa. Kelakuan ini dapat melindungi diri sendiri. Setiap agensi juga berfokus kerja yang berbeza dalam pelbagai kategori. Ada agensi yang lebih berfokus kepada narasi dan ada juga yang fokus kepada permainan video atau anime. Semasa anda membuat siasatan, anda boleh memahami agensi tersebut dan pastikan fokus mereka selari dengan matlamat anda. Tapi ada satu cabaran. Kadangkala agensi mungkin menawarkan projek yang anda kurang selesa, seperti kandungan dewasa. Pelakon menolak projek mungkin memberi imej kepada agensi bahawa mereka akan rasa suka bekerja sama dengan anda. Jadi, sebelum menandatangani kontrak, pastikan anda telah berbincang dengan agensi tentang batasan dan keutamaan anda. Sebagai freelancer, anda perlu mencari peluang uji bakat dan klien sendiri. Kebanyakan freelancer mempunyai pengalaman, rangkaian kenalan dan reputasi yang membantu mereka mendapatkan kerja. Tetapi ada juga pengecualian seperti saya, pengalih suara dalam talian. Pengalih suara dalam talian perlu mencari peluang kerja melalui platform. Sama ada platform itu percuma atau perlu membuat bayaran. Selain daripada mencari peluang kerja, anda juga perlu menguruskan rakaman, mengemaskan fail audio dan berunding dengan klien mengenai kerja dan pembayaran. Freelancer dapat menemui lebih banyak kerja yang berbeza dalam pelbagai kategori. Anda juga ada kebebasan sepenuhnya untuk memilih atau menolak projek. Sekarang, saya akan kongsikan sedikit proses kerja pengalih suara. Di sekolah alih suara yang saya hadiri, prosesnya bermula dengan uji bakat. Jika dipilih, kami akan dijemput ke studio untuk rakaman suara. Dalam dokumentari alih suara di Jepun, kebanyakan animasi masih belum siap sepenuhnya semasa alih suara. Kadangkala visualnya hanya lukisan kasar. Skrip pula kadangkala hanya diberikan kepada pealih suara beberapa hari sebelum rakaman. Pealih suara perlu berlatih dialog sebelum rakaman, buat catatan dan elakkan kesilapan semasa rakaman sebenar. Ini dapat elakkan masa panjang untuk siapkan rakaman. Kalau ada pasukan profesional, biasanya mereka akan sewa studio untuk sesi rakaman. Semua orang akan berkumpul awal ke studio dan bersedia untuk rakaman. Oleh kerana ada had masa semasa sewa studio, rakaman dimulakan tanpa berhenti untuk kesilapan. Walaupun ada kesilapan, rakaman suara akan berterus. Tetapi jangan risau, sebarang kesilapan akan diperbetulkan selepas rakaman penuh selesai.
Jika anda rakam bersama pelakon senior, sebagai junior, tekanan boleh dirasai dan mudah membuat kesilapan. Jika bahagian itu perlu senior bekerja sama, yang mungkin mengganggu masa mereka. Orang lain mungkin akan terlambat untuk kerja lain. Kalau anda tidak ada keyakinan, anda mesti membuat latihan dan catatan sebelum rakaman. Ini dapat mengurangkan tekanan dan kesilapan anda semasa rakaman. Namun jangan risau, kebanyakan senior sangat memahami kerana mereka juga pernah berada di tempat anda dahulu. Tapi juga jangan terlampau sangat. Orang lain akan memahami anda. Bagi freelancer atau projek yang memerlukan anda merakam sendiri, anda mungkin perlu menyewa studio atau mengumpah pasukan profesional untuk rakam suara. Pada pendapat saya, memiliki studio rakaman sendiri di rumah adalah pilihan yang paling ideal. Saya akan kongsikan bagaimana saya membina studio kecil saya pada masa depan. Berdasarkan pengalaman saya di platform, kebanyakan klien akan memberikan keperluan mereka terlebih dahulu. Kadang-kadang mereka akan meminta sampel suara sebelum membuat pesanan. Kalau klien rasa boleh dan perlu saya rakam, mereka akan membuat pesanan di platform. Setelah memastikan pesanan, saya akan mula rakaman, sunting, dan menyerahkan fail akhir kepada klien. Di sini, saya akan merumuskan kelebihan dan kekurangan pelakon suara agensi dan pelakon suara freelancer. Kelebihan pelakon suara agensi: peluang uji bakat lebih mudah diakses. Urusan pembayaran lebih terjamin. Sokongan daripada profesional dalam industri. Masa yang sama, kekurangan pelakon suara agensi: sukar menolak kerja. Berdasarkan kontrak anda dengan agensi, ada agensi perlu anda mengikut arahan mereka. Kalau ada banyak pelakon suara dalam agensi, peluang anda dapat uji bakat mungkin tidak besar. Kelebihan pelakon suara freelancer: berbanding dengan kerja tetap, jadual kerja dan tempat yang lebih fleksibel. Berhubung terus dengan klien. Bebas memilih jenis projek. Masa yang sama, kekurangan pelakon suara freelancer: sukar mencari peluang uji bakat dan kerja. Urusan pembayaran perlu berhati-hati. Memerlukan kemahiran tambahan seperti rakaman suara, penyuntingan audio, dan pengurusan perniaga. Tak kira anda pelalih suara agensi atau freelancer, tugas utama seorang pelakon suara tetap sama: memberikan kualiti terbaik setiap kali untuk memenuhi keperluan klien. Saya rasa pelakon suara sama dengan menguruskan kedai runcit. Fail audio anda adalah barang di rak. Anda tak tahu bila pelanggan akan masuk atau jika mereka akan membeli sesuatu. Tetapi saya percaya, jika anda sentiasa menyediakan produk berkualiti, pelanggan pasti akan datang lagi. Saya harap video ini membantu anda memahami lebih lanjut tentang alih suara. Jika anda ada soalan atau pandangan, anda boleh tinggalkan komen anda di bawah. Sekali lagi, saya tetap menggalakkan anda mencari info lain untuk memahami lebih lanjut. Ini je. Terima kasih menonton. Jumpa lagi. Bye-bye.